Mana-mana orang yang mengupak kepada orang yang mengupak kepada saudara dia supaya makan daging saudara dia dah. Mana kita mengupak kecek benar tak molek hak saudara kita, pahala yang kita buat di atas dunia ketika hidup dulu, hari akhirat esok kita beri ke dia belakang. Pas rugilah kita. Kita dah amal dah hak sikit dah. Kita dah dosa kita banyak dah. Tiba-tiba amalan ibadah hak kita buat kita beri kepada orang, lagu mana kita? Kita rajin ngupak kat orang, rajin kecek hak orang, rajin kecek benda-benda hak tak baik hak orang tu. Itulah menunjuk kata kita boruh wi amalan kita kepada orang. Pas rugi. Sahabat Imam Ghazali katakan, sekiranya kalau aku ni ahli mengupak, sekiralah dia bukan orang mengupak, saya nak mana? Imam Ghazali bukan orang pasal mengupak, dia kata sekiranya aku ni pasal wahai mengupak kat orang, nascaya aku nak mengupak kepada ibu bapa aku. Heran. Kalau aku ni jenis orang yang biasa wahai mengupak kepada orang, nascaya tiap-tiap hari aku nak mengupak kepada ayah aku dan mak aku. Kerana apa? Kerana ayah aku dan mak aku dah yang mustahak ambil pahala. Kita tak kenal kat orang tu, kita kecek hadiah seolah kita beri pahala ke dia tu. Sabit seorang ulama masa dulu, dia ni kiam mulai semua bangun tengah malam ibadat ke Tuhan tiap-tiap malam. Tapi satu malam dia tak sedar, tak jaga daripada tidur. Anak dia miskin. Bapa ayah dia tak bangun malam ni. Kalau bangun tiap-tiap malam. Bila bangun pagi esok tanya ayah dia, wahai ayah, bapa malam tak bangun semaya kiam mulai tahajud. Ayah dia kata, aku tak payah semaya dah. Kerana kasyah yang Allah Ta'ala beri kepada aku, semalam ada orang kecek hati. Tak payah buat ibadat. Pasal ada semalam orang beri pahala kat aku tu. Sahabat jaga-jaga lah kita. Dengan amalan ibadat yang kita buat ni, rugilah kalau kita beri kepada orang. Maka tutup mulut kita pada perkara yang jahat, hanya kita tutup kata hak baik-baik saja. Payah. Sahabat Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Kalau betul benar sungguh beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, bila mu nak kecek, bila mu nak tutup, mu kata benda hak baik. Kecek benda baik. Tak pandai nak kecek hak baik. Nabi kata kalau mu tak pandai kecek hak baik, aw liyasmut, baik mu duduk dia dah. Baik duduk dia dah. Kadang-kadang ni orang ni nak kecek hak baik, tapi tak pandai kecek hak baik. Dia berasa kata payah ni kecek hak baik. Dia kecek hak baik ni ialah kecek tiap-tiap perkataan yang kita tubik, tapi malaikat catat kebaikan. Tak kira lah apa, bukan kata benda mengajar saja tak. Tunjuk jalan benda baik, kecek benda yang ada manfaat, kecek yang ada faedah orang panggil. Kalau duk kecek orang panggil bobok tak tahu apa nama, takut-takutnya ada silap salah, maka dicatat dalam surat catatan amalan kita, kejahatannya hanyalah kita.